Okay guys, Assalamualaikum dan sedang menonton Awi Vlog Channel. Okay guys, so untuk video kali ni aku nak review satu motor. Yang mana motor ni dia tak adalah keluaran baru, dia model lama, tapi dia ada versi yang terbaru. So motor apa? Ini dia, Modernas Kawasaki Versys X 250. Seperti yang kau tahu, Versys 250 ni dah lama dah dekat pasaran. Cuma depan korang ni, ini adalah latest version daripada Versys X 250. Seperti apa yang kau tengok kat depan ni, dia punya color pun lebih menarik daripada sebelum ni. Dan dia ada beberapa aksesori yang menarik kalau korang grab motor ni. So sebelum aku cerita lebih panjang lagi, jom kita walk around, kita tengok dia punya kecantikan motor ni. Motor ni dia, pada aku dia adventure touring. Okay, kau nak adventure boleh, kau nak touring pun boleh. Okay, dia punya sitting position dia tegak. Jadi kalau korang nak panjat divider ke, nak masuk kebun ke, motor ni sangat-sangat sesuai. Apa pendapat korang tentang rupa dia? Pada aku dia sangat seksi dan ranggi lah. Dia tak terlalu lembut, dia tak terlalu garang sangat. Just nice. Apa yang korang tengok dekat depan ni, ada beberapa aksesori lah, dua aksesori yang ketara kita lihat. Yang mana dia ada spotlight dan dia ada box kiri dan kanan. Yang mana kalau korang beli motor ni, kedua item ni memang dah attach sekali. Maknanya tu memang ada dekat motor, dia bukan aksesori tambahan. Itu yang bagusnya untuk Versys X 250 yang terbaru ni. Dan bukan tu saja, kalau kau perasan dia ada crash bar, dia ada handguard yang lighten. Bagi aku dia tak ada besi sangat, tapi dia just cukup untuk cover korang punya hand. Dan dia ada besi belakang juga. Dan korang boleh letak box, boleh letak bag. Kalau korang bawa pilihan tu pakai bag bag untuk packing baju semua tu kan. So tak adalah pilihan tu dekat belakang tergantung bag. So dia boleh restkan bag tu dekat sini. Okay, dan besi dia sangat solid. Dan ini box dia, kiri dan kanan, yang mana box dia tak adalah besar sangat, tapi cukup untuk letak barang-barang peribadi. Kalau air mineral ke, apa-apa barang yang just macam baju hujan, pakaian. Contoh kalau korang pergi trip sehari 2 hari, cukup untuk kiri dan kanan ni. Okay, nampak ruang dia. Dia sangat membantu lah. Kalau korang pergi dekat mana-mana model, mana ada kau nak beli motor sekali bagi box. Mostly box dengan barang-barang yang aku cakap ni semuanya adalah aksesori tambahan yang mana korang kena beli aftermarket. Tapi untuk model Versys X 250 ni, dia memang dah bagi sekali. Dan lampu dia, lampu putih, dia tak terlampau terang sangat dan dia tak terlampau redup sangat. Dia just nice, cukup untuk menerangi mata kita as rider. Punya lampu main lamp dia lampu halogen, yang mana lampu kuning, biasa punya standard punya lampu. Okay, pada aku, kalau korang memang grab motor ni, tak perlu apa dah nak ditambah, memang dia dah bagi aksesori. Dan box kiri kanan ni, kalau korang tertanya, dia memang boleh tanggal. Kalau korang tiba-tiba nak pergi satu ride ke mana ke, rimas nak pakai box ni, korang boleh tanggal. Yang mana kalau kita perasan, dia ada skru di sini dan boleh buka. Dalam pun sama, nampak? So benda ni dia bukan kekal, korang boleh cabut, sama ada nak cabut full set besi ni ataupun nak cabut box kiri kanan ni. Okay, so ini dah dia punya rupa luar dia. Okay, dan macam rim, kalau kau tengok rim dia, depan besar sikit, belakang kecil sikit. Yang mana depan dia saiz 19 dan belakang dia adalah saiz 17. Mana untuk tayar pula, bahagian depan adalah saiz 190 dan yang belakang 130/80. Okey, saiz 17 dan saiz 19. Kan kita cerita pasal enjin dia pula. Enjin dia mestilah kau tertanya kan, enjin dia padu ke tak. Okey, untuk enjin Versys X 250 ni, dia bersisi 249cc, liquid cool, 4 stroke, double overhead cam, 8 valve, 6 speed, ada slipper clutch. Slipper clutch ni yang menarik kan. Slipper clutch ni, kalau untuk korang yang tak tahu, slipper clutch ni dia
membantu untuk mengurangkan korang punya engine braking, yang mana bila dalam satu keadaan tu korang drop gear, engine tak menggerang sangat, tapi dia still ada lagi engine braking, cuma dia tak keras lah, dia light je, masih lagi ada engine braking. Okay, dan dia punya sistem clutch dia pun mesra rider. Dia tak adalah keras congkeng sampai kan boleh mencederakan tangan korang. Jangan risau, clutch dia so far aku bawa memang lembut dan senang handle. Okay, dan untuk horsepower engine dia ni adalah sebanyak 33.5 horsepower pada 11,500 RPM, dan torque dia adalah 21.7 Nm torque pada 10,000 RPM. Okay, bagi aku untuk 33 horsepower dan 21 Nm torque ni cukup untuk carry motor ni dan rider dan juga pillion. So far aku dah bawa motor ni dengan aku punya wife pergi ke Johor Bahru, ada kenduri. So far motor ni boleh carry. Even aku dengan wife aku pun bukannya orangnya halus, cukup besar orang dia. Motor ni dah cukup power untuk carry. Kalau korang dan partner korang jenis halus punya orang, memang lagi mencanak lah motor ni. Untuk tank dia, kapasiti dia 17 liter. Pada aku untuk 250 17 liter ni dah cukup banyak dah, dan sesuai untuk jalan jauh. Yang mana kalau jalan jauh tu korang tak perlulah banyak kali nak berhenti untuk mengisi minyak. Okay, so cakap pasal minyak juga, dia punya meter dia ni, tunjuk sikit meter dia. Meter dia ni, dia ada range tau, yang mana aku isi full dalam RM20 lebih. Dia menunjukkan, contohlah kalau lah korang dalam speed 100, maintain je 100, dia akan tunjuk berapa kilometer korang boleh pergi dengan maintain speed 100. Jadi dia sangat bagus untuk indikator korang. Korang boleh agak sikit berapa jauh korang pergi, dan boleh rancang perjalanan korang untuk berhenti dekat mana area yang sepatutnya. Bagi aku ni sangat bagus lah, dia bagi range. Selalunya benda ni ada dekat kereta, tapi aku memang kagum benda ni ada dekat Kawasaki Versys X 250. So meter dia cukup sempurna. Ada jam, ada temperature, ada minyak, ada speedo, ada gear, ada RPM, ada beberapa indikator. Okay, cuma dia tak ada voltmeter saja. Kalau dia ada voltmeter, dia cukup perfect lah bagi aku. Okay, dan motor ni kalau kau nampak sebelah meter dia ni, dia ada power outlet, yang mana kau boleh pakai untuk charge telefon. Okay, so kau kena beli adapter USB lah. Okay, so kau tak perlu dah nak pasang add-on charging untuk aftermarket punya, sebab Kawasaki memang dah bagi dah. Okay, so korang boleh pasang phone holder kat sini dan boleh cocok direct terus charge phone ke charge phone korang. Okay, dan ini untuk switch spotlight. Okay, boleh on off sendiri, ikut korang nak on off bila pulang. Okay, dan motor ni dia ada ABS aku lupa nak beritahu korang, dia ada ABS depan dan belakang, dan caliper dia menggunakan caliper Nissin. Dan brake dia cukup super bagi aku. Super yang mana aku dengan orang rumah aku dalam keadaan speed yang 100, bila kita nak memberhentikan kenderaan, dia memang fully support lah. Dia tak ada mengelesi punya. Memang dia terus cangkam habis. So aku kagum lah dengan dia punya sistem braking. Kau nak dengar kan bunyi engine dia macam mana? Sekejap aku payung sikit. So dia punya bunyi dia sama je macam motor Ninja, macam motor Z250, sebab dia engine yang sama. Cuma mungkin dari segi tuning berbeza lah, sebab sport, naked dengan touring ni dia punya konsep yang berbeza.
Jadi perbezaan dia mungkin dari segi tuning. Ni pada aku punya pendapat aku sendirilah. Okay. Overall aku test motor ni aku sangat berpuas hati. Kalau aku ada modal memang aku grab lah motor ni. Okay. Dan kalau motor ni dah ada version 450, lagi cantik, lagi nice. Sebab pada aku 450 tu tak terlampau besar dan tak terlampau kecil. Kalau nak ambil 650 tu dia dah besar sangat pula. Nak ambil 250 ni kadang-kadang kita rasa tak puas. Jadi yang lebih afdal dia adalah saiz bersisi 450. Jadi kalau pihak Kawasaki ataupun Modenas tengok video ni, aku harap akan adalah untuk version 450. Okay. So apa lagi korang nak? Bagi aku motor ni untuk versi touring 250 dia dah cukup sempurna dah. Okay, semua benda dah ada. Tank besar, aksesori tambahan, box tepi, spotlight, crash bar. Barang-barang ni kalau dekat aftermarket aku rasa nak dekat 1000 dah kalau aftermarket punya harga. Tapi untuk model Kawasaki Versys X ni dia dah bagi terus. So korang tak payah pening dah. Just start motor, isi minyak, boleh jalan jauh terus. So apa pendapat korang tentang motor Versys X 250 daripada Modenas Kawasaki ni? Pada aku dia cukup sempurna dan cukup seksi. Lagi-lagi untuk penggemar-penggemar touring dan adventure. So apa pendapat korang tentang Modenas Versys X 250? Pada aku motor ni sangat sempurna. Kalau korang beli, korang just isi minyak terus jalan. Sebab dia dah bagi beberapa aksesori seperti aku terangkan tadi. Kalau ikutkan aftermarket punya harga, kalau korang beli hampir 1000, mungkin lebih. Jadi dengan membeli Modenas Versys X ni tak payah pening kepala dah. Memang dia dah bagi siap sekali. Tempat charging phone pun dah ada. Korang tinggal macam aku cakap tadi, tinggal isi minyak dan terus gerak. Saja untuk video kali ni. Aku harap korang boleh stay tune untuk video-video akan datang. InsyaAllah aku sekarang ni dah start balik untuk buat video. So aku harap sangat support daripada korang, tak putus-putus. Dan biasa geng, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.